Assalamualaikum adik kakak semua. Apa khabar? Berjumpa lagi dengan Fizban hari ni. Hari ni Fizban nak tunjuk kepada adik kakak semua satu lagi resepi daripada petani ni. Iaitu resepi ni kita panggil daging goreng merah petani. Masuk ke kapung ni deh. Daging goreng merah petani cara kapung ni. Mari kita tengok Fizban nak buat dia deh. Untuk membuat daging goreng merah petani ni, kita kena guna daging lembu. Daging ni Fizban guna sebanyak 0,5 kilogram. Daging ni kita guna daging musih ataupun daging batai pinih hak rata lembut. Daging ni kita kena rebus sampailah dia lembut. Bila kita sudah rebus dia ni, kita hiris nipis-nipis supaya daging kita nak makan daging sabu-sabu tu. Lepas tu kita kena gaul dengan sumber merah. Gaul dengan sumber merah. Biar dia merah gini, letak tepi dulu deh. Mudah ya nak buat daging petani ni. Sedap makan, mudah buat. Mula-mula kita panaskan minyak sikit. Lepas tu kita tumis dulu 4 ulah bawang merah halus. 4 ulah bawang putih. Mayang halus-halus juga. Dan juga cili kering. 2 biji cili kering ni. Kat halus-halus tumis dulu 3 bahan ni. Lepas tu masuk ke halia. Halia ni setengah heci kita mayang halus-halus juga. Buh halus tu. Kacau-kacau dulu. Oh, hari ni hujan lembab molek pagi ni di bawah tupak ni. Bila hujan lebat kita kena makan bagi goreng-goreng gini lah dengan nasi. Baru sedap. Kalau adik kakak semua tak boleh makan daging lembu, nak tukar buat daging kambing pun boleh. Nak tukar dengan daging hayal pun boleh. Boleh buat juga dah. Nak ganti daging lembu tu, kambing boleh, hayal boleh. Kita tumis dulu sampai dia naik bau dah kakak ni. Masuk ke setengah sudut teh serbuk lada hitam. Kacau-kacau dulu. Oh, sedap molek bau dia ni. Lepas tu kita masuk ke daging. Gaul-gaul dulu. Lepas tu kita masuk ke 1 sudu makan kicap sotong. Kicap sotong Thai . Bila kita bubuh kicap sotong agak sedap lah bang ya. Masuk ke setengah sudut teh garam. Garam tu ajas-ajas situ lah deh. Nak masing setara mana. 1 sudut teh gula. Gula ni kena buh lah sikit. Nak beri rasa masing manis. Tu. Tidak kata manis benar. Mana beri ada. Nak beri rasa lemuk-lemuk sikit lah. Gaul-gaul. Masuk ke lada hijau besar dengan lada merah besar. Bubuhlah sebutir-sebutir.
Mudah buat, sedap makan ni. Lepas tu kita perah asal limau nipis, 1 biji. Ni cara kita, cara kapung ni, cara kapung di petani ni dah. Kita buat gini lah. Mana kita ada rasa lah, masing manis dia makan dengan nasi kat sedap lah. Dia rasa pedas lada tu. Gaul. Dia asal lima, kicap sotong. Memang kalau kita gabung dua tu kat, dia masukkan ni akan jadi rasa kau deh. Kicap sotong asal lima ni memang sedap lah kalau kita boleh masukkan daging gini kat. Cara kita duduk di tani ni, cara kapung kita, dua kali behel tu ya. Agak gula garam ya. Gaul dulu. Bila kita gaul rata tu boleh akak dah deh. Dia tak payah goreng lama-lama, muka daging tu masak dah kita rebus. Boleh akak dah tu. Balik dah belakang tu. Akak untuk dihidangkan. Lepas tu kak, bolehlah kita hidang dalam pinggir. Siap dah lah masakan kita ni. Cepat buat, sedap makan. Daging goreng merah Patani style kampung. Inilah dia adik kakak, siap dah semua dah. Daging goreng merah Patani kita style kampung. Siapa-siapa nak makan tu boleh buat dah. Mudah ya buat ni. Behel pun mudah cari. Ikut capai le peti gapo ada boleh buh belaka dah. Makan dengan timun baby dengan salak sedap ni, dengan nasi panas ni. Lepas tu selamat mencuba lah belaka dah, kita nak makan dah. Inilah dia daging goreng merah Patani style kampung daripada Brisbane. Jumpa mula-mula. Assalamualaikum. Selamat mencuba. Bye bye.